Itu kita nampak. Ini orangnya. Man ittakhadha ilahahu hawa. Dia tidak bertuhankan dengan Tuhan yang sebenar. Dia bertuhankan kepada hawa nafsu dia. Kita pun tahu hawa nafsu yang suruh kita buat. Kebanyakan orang yang terjebak dalam berbagai kes yang dunia sedang hadapi. Termasuk kes tadi. Kes perempuan yang kena cekup, yang kena hukum sebat tadi itu. Dan setiap hari kes rasuah timbul dan sebagainya. Punca sebenarnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kemaksiatan mana pun ada peranan nafsu yang menyuruh dia. Kalau itulah dia nampak, maka nafsu selama-lamanya tidak menyuruh buat baik. Sebab itulah maka datang ajaran Islam, dia katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima unziltu ilaihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman kamu tidak boleh sempurna melainkan sehingga hawa nafsu kamu, hawa keinginan kamu itu, keinginan kamu tundukkan, kamu latih dia, kamu ajar dia tunduk kepada apa yang Allah turunkan kepada dia. Macam sekarang kita latihkan sekarang kita sedang melatihkan nafsu kita. Kita berpuasa, cakap kat nafsu kata kita tak layan dia langsung nak makan minum hari ni, tak ada. Sepanjang Ramadan bila berpuasa yang nama makan minum nafsu tak. Hatta nafsu dengan isteri pun tak boleh. Hatta nafsu apa-apa yang tidak baik ke semua tidak boleh. Bukan makan minum tidak boleh, sampai bercakap yang lara pun tidak boleh. Sampai kalau boleh berfikir yang tidak elok pun tidak boleh kalau boleh. Kita melatihkan hawa. Pasal apa? Ini juga merupakan satu lagi peringkat ujian. Kalau kita masa keberatan berpuasa, duk bilang hari bila nak habis puasa ni. Kalau siang hari pula tengok jam, kenapa lambat sangat nak buka puasa ni. Tak terasakan satu nikmat dalam berpuasa. Tak terasakan puasa itu mendidik dirinya, mentarbiah hatinya, hawanya kepada yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Sampai kalau bahasa Kelantan, kalau hawa nafsu kita sekung molek dengan hukum Allah Ta'ala. Kalau dok sekung tak, dok jadi. Nak kena sekung molek. Kalau boleh sekung ini, tu kamu sesuailah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tolak nafsu. Yang tolak ini, yang tidak menolak nafsu menjadi Tuhan dia. Boleh nafsu jadi Tuhan, sahlah dia sesat. Auzubillah. Sesat ini maknanya hati dia yang Allah bayang lagi dalam surah An-Nur itu. Au kazulumatin fi bahrin lujjin yakhshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yarah wa man lam talabhu fama lahu min nur. Tengok Allah ibaratkan, susah nak faham tapi boleh faham. Au kazulumat, apakah kamu tidak lihat kepada gelap dalam gelap? Zulumat, zulmah, gelap, gelap dalam gelap. Apa gelap dalam gelap ini? Fi bahrin lujjin. Kalau pada malam hari yang gelap pekat, kamu berada dalam laut dan jatuh dalam laut, dahlah malam hari gelap dah, kamu pula jatuh selam dalam lautan. Lautan tu pula ombaknya cukup tinggi dan sebagainya. Dia kata yakhshahu mawjun, di atas dia ada maut, ombak yang besar. Min fawqihi mawjun, atasnya pula ada ombak pula. Dia dah gelap, masuk dalam laut, yang dalam laut pula, laut itu pula dalam keadaan yang ada ombak dalam ombak, atas ombak lagi ada awan yang gelap pula. Idza akhraja yadahu, jika dia keluarkan tangan dia daripada badan dia, keluar ke depan dia saja, lam yakad yaraha, mata langsung tak nampak tangan. Nahabah kata kalau gelap yang macam itu tu,
Ya Allah, nak tembus cahaya macam mana? Kalau alang-alang lampu di atas kapal nak suruh orang yang paling bawah tu nak sampai cahaya macam mana? Maksudnya bahawa jangan sampai kegelapan hati kita itu gelap atas gelap. Bagi ruang kepada hidayah. Hadir majlis-majlis ilmu yang macam ini, berdampingan dengan para ulama, pada ustaz-ustaz, pada guru-guru, dampingi majlis-majlis zikir, dampingi dipanggilkan hilaqud dzikri, halaqah-halaqah zikir, baca Quran, tadarus dan sebagainya. Ini pembuka cahaya. Kalau ini dibuka cahaya, maka akhir dia nampak dengan cahaya. Cahayalah yang akan memandu dia. Memandu kepada mana? Macam ilmu pemandu. Pandu itu membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam sepanjang sejarah orang gemar sangat menghadiri majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan bayangkan zaman-zaman awal dulu, zaman-zaman tabi'in, zaman Imam Syafi'i mengajar, zaman Imam Hanafi mengajar, Al-Laythi orang Mesir mengajar, Ibnu Jauzi mengajar. Ketika itu mengajar macam ini juga, pagi juga, ada yang malam. Tak ada mikrofon ni dengar semua penyeru. Dulu tidak ada mikrofon. Pengajaran biasa. Yang hadir mengaji bukan kitab manaqib, sejarah-sejarah mereka. Yang hadir dengar pengajaran mereka ratus ribu orang. Ulu pun mu'allafah. Ribu-ribu orang datang mengaji. Kalau termatilah ni, kalau tutup mikrofon, kita cakap dengan suara saya macam ini. Berapa orang boleh dengar? Dulu sama. Yang dengar tidak ramai, kerana yang ketat-ketat tepi itu yang dengar. Yang jauh tak dengar. Tapi tetap mereka tunggu sampai habis pelajar, mereka balik. Apa mereka dapat? Barakatul ilmi, barakahnya majlis ilmu. Ini yang Nabi bayang. Dalam hadis lain dikatakan, idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul islam, wa idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau an munkarim nuzi'at minha barakatul wahyi. Ada hadis yang merujuk ini. Kalau sampai masa Nabi kata umat aku amat mengagung-agungkan dunia, semua mengejar dunia, bercakap pasal dunia, membina pasal dunia, bercakap pasal dunia, tidak bercakap pasal akhirat, tidak bercakap pasal agama memimpin, bercakap pasal dunia sahaja, buat dunia sahaja. Kesan daripadanya, Nabi kata nuzi'at minha haibatul Islam. Allah cabut daripada mereka kehebatan Islam. Islam ada tapi tidak hebat. Orang dengar Islam pun dulu dengar Islam saja kecut perut. Hebat Islam. Kenapa tidak hebat? Hadis sebut dah. Azzamat ummati ad-dunya. Bila umat aku ni terlampau membesar-besarkan sangat hal dunia, dicabut daripada mereka hebat Islam. Wa idza lam ta'muru bima'rufin, kalau umat aku ini sampai ke peringkat mereka tidak mau dah bekerja untuk menegakkan yang ma'ruf, tidak mau dah membuang, memerangi yang mungkar. Ma'ruf pun tidak siapa buat, mungkar buatlah tak siapa nak cegah. Pada ketika itu Nabi kata nuzi'at minha barakatul wah, dicabut daripada mereka keberkatan wahyu. So keberkatan wahyu yang tadi,
Quran itu ilmu. Quran sumber cahaya. Baca Quran, faham Quran, tapi tidak masuk hidayah. Baca Quran, tahu hukum Quran, tapi tidak sayang hukum Quran. Orang pijak Quran pun tidak berasa apa-apa. Orang hina Quran pun tidak berasa apa-apa. Pasal apa dah? Dah habis dah. Nuzi'at minha barakatul wah. Sebab tu tadi balik poin tadi ni, ulama-ulama besar yang mengajar wahyu, mengajar hukum, situ ada barakah. Barakah itulah yang mereka tunggu. Ratus ribu, kita berapa ribu saya hari ni dengar. Tak dengar tak apa. Minggu depan datang lagi. Datang lagi. Ini baru terasakan. Atas itulah maka penting saya nak sebutkan balik bahawa bagi ruang kepada hidup kita ini agar menjadikan Islam itu pegangan hidup. Dan kita berhasrat sungguh-sungguh nak jadikan dia memimpin, Islam yang memimpin. Kalau inilah dapat kita berikan kepada ummah, kepada masyarakat, akan terlepaslah mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kealpaan itulah maka mungkin pada hari ini kita berada dalam suatu perkara yang hampir bercanggah. Di antara Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan membawa rahmat. Hadis Nabi pun sebut Ramadan awaluhu rahmah, bulan rahmat. Seluruh dunia menjanjikan rahmat Allah Ta'ala kepada mereka, khasnya kepada orang Islam. Di waktu yang sama juga, bulan yang sama juga, Allah hantarkan kemurkaannya kepada mereka dengan menurunkan balak kepada manusia. Dan balak yang sedang berada di tepi kita, sekeliling kita hari ini, balak yang berpunca daripada babi, H1N1. Dunia luar saya tengok, kota terbang luar, semua menamakan penyakit ini, dia panggilkan swine flu, semua babi. Mari Malaysia ni tak mau gunakan babi tu, pasal nak hormat kepada babi. Tak mau gunakan, jangan pakai, ada arahan jangan gunakan selsema babi, gunakan dia influenza A, H1N1. Apapun tetaplah dia daripada babi. Babi ini benda yang Allah Ta'ala marah awal dah. Katakan kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fi fayahil 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah yang baik-baik, yang lazat-lazat, yang halal. Jangan melampau dari yang halal, makan yang haram. Kalau halal pun makan, haram pun makan, ataupun makan haram banyak, makan yang halal, fayahilla alaikum ghadabi, kamu menghalalkan kemurkaan aku turun, kamu mengundang kemarahan aku kepada kamu, kamu menjemput balak aku turun kepada kamu. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, sesiapa yang telah memang sampai dah masanya aku murka kepada mereka, yahillu, masuk kepada mereka, turun mereka, ghadabi, kemurkaan aku, faqad hawa, mesti dia musnah. Hawa rosak binasa. Satu orang menjangkakan, WHO menjangkakan, sekarang ni musim panas di Eropah, musim panas. Musim panas penyakit ini tidak sangat menggila. Sebab semua ni dia suka dengan sejuk, suka dengan hujan, suka dengan musim sejuk.
Musim panas penyakit ini ada tapi tak hebat. Sejuk mula bila? Oktober, November, Disember. Musim sejuk sahaja penyakit ini akan merebak. Semua menjangka separuh daripada penduduk dunia akan dihinggapi penyakit H1N1. Ubat belum ada, tak berjumpa lagi. Oktober dah dekat sangat dah, memang tak berjumpa. Apakah ini tidak merupakan ancaman besar? Ini yang Allah Ta'ala sebutkan, wa kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim. Kamu tak nampakkah bahawa banyak dah angkatan manusia yang ingkar kepada kami, yang melawan kami, menolak hukum kami. Kami musnahkan mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Lepas kami rosakkan mereka, hancurkan mereka ke semua, kami buat pula angkatan baru. Inilah yang dikatakan bahawa kesan daripada manusia tidak mendapat cahaya petunjuk, menolak Islam dan terus menerus menolak Islam, dan berbagai hujah untuk menolak Islam ini. Allah nak ajar mereka ini. Kam ahlakna min qablihim min qarn. Banyak sudah ada kemusnahan berlaku kepada manusia. Atas itulah kita bertekad pada hari yang baik, bulan baik ini, nak mengajak diri kita dan masyarakat kita. Kita berjuang mengajak diri, mengajak keluarga, mengajak kawan-kawan. Masyarakat kita akan mendampingi semula perintah-perintah Allah, mengingati semula amaran-amaran Allah, peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi insan ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsarun. Wa anibu, kita ajak semua insan agar kembali kepada mana? Kembali kepada hukum Allah. Wa anibu ila rabbikum, Tuhan yang menciptakan kamu. Wa aslimulah, usah lawan dah, usah berhujah lah, usah cari hilah lah. Memang tidak ada pilihan kepada kita melakukan Islam, itu sahaja. Jangan tangguh. Min qabli an ya'tikumul adab, jangan tunggu sampai azab Allah turun. Kalau azab Allah turun, summa la tunsarun, tidak siapa pun boleh tolong kita. Sekarang itulah maka peluang kesempatan pada pagi ini saya mengajak diri saya, mengajak muslimin muslimat sekalian agar kita berazam, bertekad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang dapat redanya.